டேய் மச்சான், சொல்லுடா. உண்மையை சொல்லு, நாங்களாம் யார்ரா உனக்கு? டேய், நீங்களே என்னோட மச்சான். மச்சான் மச்சான் என்னோட மச்சான், நீ இல்லாம நானும் யாருடா மச்சான்? என் பாப்பனார மட்டும் சொல்லுடா, மண்ணுக்காக செஞ்ச பாட்டு கேளுடா. மச்சான் மச்சான் நீ என்னோட மச்சான், நீ இல்லாம நானும் யாருடா மச்சான்? என் பாப்பனார மட்டும் சொல்லுடா, மண்ணுக்காக செஞ்ச பாட்டு கேளுடா. Anak siapa yang ramai ni yuk? Entahlah, nampak ramai ngoper macam ni mau dekat tak tahu mau yang anak kopor tiga. Wah, power ya yuk. Lantoklah dia mau yuk. Mau belah kita. Mana kita yuk? Iyalah budak-budak ni. Bagi tahu CPO pun tahu. Okey. Cepat. Mana panggungnya? Baik, dah okey. Stop. Dah rap pula. Tak habis-habis rap pula. Kecap. Iyalah budak-budak ni. Anak-anak. Ikut. Astagfirullahaladzim, batuk pula. Satu keluarga. Terima kasih.
Betul-betul. Okey lah, tak apalah Daddy. Macam ni lah. Take your breath. Budak-budak WOE memang nakal. Okey. MSN memang nakal. Tapi kerja hebat. Tuan CBO, barisan pengurusan dan hadirin sekalian, nak ambil kesempatan lah. Sebab tak boleh bersukan. Pada malam ni kita bertuah kerana dapat peluang meraihkan seorang insan hebat yang telah mencurah khidmat bakti selama 36 tahun untuk TNB dengan penuh dedikasi, komitmen dan semangat yang luar biasa. Sedikit cerita Puan Aisyah ni. Pada tanggal 3 Februari 1965, keluarga Encik Zainal dikurniakan anak perempuan, anak keempat daripada 5 adik-beradik, dan diberi nama Nur Aisyah. Aisyah membesar bukan sahaja sebagai anak perempuan Pak Zainal yang manja dan comel, tetapi juga ceria dan pandai orangnya. Beliau bersekolah di Methodist Girls School di Ipoh, dan kecemerlangan akademik beliau membolehkan beliau terpilih sebagai TNB Scholar dan melanjutkan pelajaran ke UK, Brighton College, dan seterusnya melengkapkan ijazah beliau di Sussex University. Tahun 1988, beliau kembali ke tanah air dan terus mencurahkan khidmat bakti kepada syarikat. Untuk 36 tahun perkhidmatan tentu banyak pengalaman dan kenangan di sepanjang karier beliau. Bermula di Generation Operation, Generation Project, Corporate Planning, TNB Fuel, dan pada tahun 2016 beliau menjadi ahli keluarga PNSA. KTMB ni bila sebut WOE ataupun store lah, terutamanya bila BU nak meeting kan, orang tak bayang muka orang lain lah, dia nampak muka Puan Aisyah seorang, the Iron Lady of WOE. Itulah kuatnya karakter beliau tak padan dengan orangnya yang kecil dan molek, mesra dengan panggilan Mami di kalangan warga WOE, dan di bawah leadership beliau banyak inisiatif transformasi dan tambah baik yang telah beliau capai bersama dengan tim WOE semua. Antaranya penubuhan unit schedule waste yang lengkap dengan infrastrukturnya 25 buah lokasi. Setting up BCC, borderless operation untuk DM dan grid, capai 5 star. Rating RSEM di warehouses, promote teknologi AI, guna drone, dan yang paling saya seronok dengar sekali lah, bila saya masuk kan, dia kata Cik Man tahu tak, dulu kita audit safety ni kita ada NCR sebanyak 167. Cik Man untung lah, Cik Man masuk je NCR 0 dah. Satu tepukan yang paling hebat untuk Puan Aisyah. Kami mengucapkan jutaan terima kasih atas segala semangat dan jasa Puan selama ini. Kami doakan Puan bahagia di samping keluarga dan dikurniakan kesihatan yang baik. Pantun sikit. Padi dituai di tengah dendam, hasil tuai rezeki dirasa. Puan Aisyah bersara penuh cemerlang. Selamat bersara, jasamu dikenang sepanjang masa. Selamat bersara Puan Aisyah Zainal, anda legenda. Saya ingin menjemput Tuan CBO, kiranya sudi untuk naik ke atas, kita berikan sedikit tanda cenderam hati kepada Puan Aisyah. Silakan.
hujan. Okay. Alhamdulillah, I'm giving this honor to share with not only with WOE team but also with BNSC team. Yeah? It's been pleasure working with all of you. Kalau you tanya perasaan macam mana, 50-50. I'm so happy because I've served more than 35 years. It's time for me to rest. Yeah? Macam anak I cakap, we've been working hard, Mami, since I was in primary school. So I rasa nak cuba jadi housewife pula lah. See how last I long. How last it long. How long it last. Okay, cuba. Okay. Sad, kenapa sad? Sad tu because I met so many great people during my career time. Pada Tuan Haji Amir, thank you so much for believing in me. Pushing me to the limit that, you know, otherwise I wouldn't know my potential. So thank you so much, Haji Amir. To Cik Man, never fail to make me happy. During crisis pun we laugh. Kadang-kadang 200 meter dia dah ketawa. I know he's making fun of me. So we laugh together. So even though very short period I met him, but you know, he bring joy to my life. Okay, thank you, Cik Man. Pada Haji Nizam, thank you for always looking out for me, remind me my prayer time dan sebagainya. Thank you very much. I really appreciate that. Pada Hazmin, Hazmin dengan I ni macam kalau pergi meeting bawa paper tak ada pen. Kalau Hazmin tak ada, I tak boleh compute. Ini namanya you all nampak yang manis je. You all tak tahu I call dia pukul 10 malam, pukul 11 malam, during weekend. I'm sure after this, he and his wife will be very happy. So, and then kalau I cerita semua, you all tak balik pula nanti kan. So, Reno, my PA, he never give up upon me. And paling I sayang adalah my whole WOE team. Each and every one of you, my WOE team, each and every one of you, kalau you all tak ada, I memang tak boleh survive. So kalau you cakap my success, no, it's their success. They give them commitment, 100%, unconditional commitment, support. They always branding, Mami garang lah, this and that lah. But they always support me unconditionally. So we build the trust together. That's why I enjoy my working life, because it's very challenging. Macam-macam kita lalui bersama. But with them, I feel strong. They are my pillars. Thank you guys. Okay, I think itu sajalah for the rest of PNSC. Kalau ada terkasar bahasa, tersilap cakap dan sebagainya, from the bottom of my heart, Puan Aziza dan lain-lain, Syul, from the bottom of my heart, maafkan I. Okay, thank you semua. Mari berikan